Okey, satu lagi info guys. Mengarah ke Raub pula. Arah ke pantai timur. Daripada KL, Bentong ke Raub. Di LTU juga. Ada roadblock Tadi jalan tak elok. Arah ke Bentong. Ni sana roadblock kau punya. Tengah. Jadi hati-hati roadblock kau punya. Hampiran exit Lebu juga. Memang tak boleh lari punya. Sebab dia dah sekat sebelum exit Lebu. Jadi tak boleh lari exit Lebu. Sambil dia nak teduh lah bawah jambatan tu. Flyover Lebu. Okay? Info. Jadi hati-hatilah. Pastikan kita jadi pengguna yang bagus. Yang ada lesen, ada cukai jalan. Memandu dengan berhati-hati itu tak salahkan orang juga. Tapi info lah. Supaya info ini berguna guys. Hati-hati bulan puasa ni, hari ke-21. Mana yang nak balik kampung ke mana ke. Tolong like sikit, komen sikit. Okay, terima kasih guys.